Hey, what's up guys? So musim kahwin akan tiba akhir tahun ni. Hari ni kita nak buat menu air bertemakan kahwin. Korang boleh hidangkan dengan botol Montego yang korang boleh buat hantaran ataupun nak buat hadiah kahwin pun boleh juga. So jom kita start. Okay, first kita akan buat kopi kampung tarik. Yang ni sengaja ambil dalam 2-3 sudu kopi kampung, masukkan air and didihkan. Lepas tu kita boleh tapis guna stokin ni. Lepas tu masa ni aroma kopi tu semerbak bau dia. So untuk creamy kan kita akan letakkan susu pekat. Bergantunglah, kalau nak main boleh lebihkan ataupun kurangkan. And nanti boleh tarik. So untuk air panas macam ni korang boleh hidang dalam Montego Sense Coffee Cup. Perfect untuk tapau air panas ataupun air sejuk. So kat bawah ni ada rubber slip macam tu untuk tak nak bagi dia tergelincir lah. So yang KA pegang ni dia collection baru, nama Scandi Collection. Cantik warna dia, earth tone macam tu. And korang boleh tutup dengan penutup kat atas yang tak bocor lah. Nak buat yang versi sejuk pun boleh. Letak air, lepas tu letakkan susu cair sikit untuk bagi lagi creamy. And boleh serve dalam cup yang sama. So yang sejuk boleh tahan 5 jam, yang panas boleh tahan 10 jam. Okay, next kita nak buat air sirap kenduri, tapi ni versi guna balang. So first kita didihkan buah pelaga, cinta manis, sirap rose, and then korang masukkan gula and also daun pandan. Resipi ni korang kena agak-agak sebab ni KA buat untuk satu balang, bukan untuk seorang minum. Bila dah mendidih korang boleh tapis semua ni. Okay, next dalam balang kita akan masukkan air sampai penuh, masukkan parti sirap yang kita buat tadi, and masukkan air kosong. Kalau nak lagi meriah, lagi havoc, letakkan buah lychee and also biji selasih, kacau-kacau macam buat bazar Ramadan pun ada. So untuk air sejuk macam ni sesuai korang hidangkan bersama dengan Montego Is bottle. Kalau nak tambah aksesori macam boot kat bawah ni pun boleh, comel macam-macam warna dia ada. Yang ni sejuk dia tahan lagi lama, which is 10 jam, and then yang panas pula tahan 16 jam. Okay, next kita nak buat air refreshing. Yang ni basically air kosong tapi rasa buah-buah. Yang ni korang letak buah apa yang korang nak. Macam ni KA letak orange, cucumber, lepas tu masukkan tembikai, dia kita letakkan air mineral sparkling. Rasa dia air kosong je tapi refreshing sebab ada flavor buah dekat dalam. Okay, yang ni kita hidangkan dalam Montego Go bottle. Yang ni unik berbanding dengan botol yang sebelum ni sebab dia ringan. Jangan risau, of course dia BPA free. Penutup dia korang boleh secure and boleh buka nak minum pun senang. So itulah dia botol-botol yang perfect untuk korang guna musim kahwin tak lama lagi ni. Nak buat jadi hantaran pun boleh, cantik duduk kat atas dulang. Nak buat hadiah birthday pun boleh. Yang laki suka, yang perempuan suka, macam warna ada. And katakanlah akhir tahun ni tiba-tiba nak bagi appreciation kat staff ke ataupun kawan-kawan office, boleh bagi yang macam tumbler ni, senang dia nak tapau kopi. Okay, korang nak engrave nama pun boleh, tak ada masalah. So selamat mendirikan rumah tangga kepada semua kecuali Khairul Aming, dan selamat mencuba Montego.